Zeus Coffee buat satu benda yang berani yang ramai orang tak sangka. Dia lawan Starbucks secara direct. Bukan jenama global, tak ada modal yang besar macam brand-brand yang gegasi dekat dunia ni. Tapi mereka ada satu benda yang mereka strong. Teknologi. Zeus guna sistem order melalui apps, konsep pick-up dan dia menggunakan konsep kedai yang lebih kecil. Benda ni akan mengurangkan kos sewa, kurangkan staff dan proses jadi lebih laju. Sementara brand-brand besar bergantung kepada konsep kedai yang besar, orang masuk dine-in, pengalaman pelanggan untuk dine-in, Zeus hanya fokus kepada satu benda. Cepat, mudah dan harga mampu milik. Dulu kot, sekarang tak mampu sangat. So hasilnya, cawangan dia berkembang laju gila. The best part, kos operasi lebih rendah berbanding bisnes model yang lama. Lesson yang kita boleh belajar dalam Zeus, in order untuk kita berjaya dalam bisnes, kita tak perlu pun jadi yang paling besar dalam dunia. Kita hanya perlukan model bisnes yang lebih bijak sahaja. So tanya diri anda, adakah bisnes anda sekadar mengikut model lama ataupun anda sedang mencipta satu model yang baru untuk menang?